Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Perebet Pertahanan Awam Mio Ahmad Firdaus bin Mio Effendi dalam channel APM bagi edisi 22 Mac tahun 2025, iaitu sebuah rangkuman program, aktiviti dan operasi yang dijalankan oleh APM di peringkat negeri dan Institut Latihan Pertahanan Awam ILPA. Sama-sama kita saksikan. Seramai 24 orang peserta temuduga Mai Aspar Pengoperasian dari APM Kuala Pilah dan APM Jepul telah hadir dalam satu sesi temuduga yang diadakan di Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM daerah Kuala Pilah. Para peserta temuduga telah diuji dengan pengetahuan am, kemahiran medik, asas ikatan dan pengendalian peralatan operasi. Terima kasih diucapkan kepada para panel jemputan atas kesudian memilih APM Kuala Pilah sebagai lokasi temuduga pengambilan Mai Aspar Pengoperasian bagi tahun 2025-2026. Tahniah diucapkan kepada para peserta dan urus setia yang terlibat atas komitmen cemerlang yang diberikan bagi memastikan sesi temuduga ini berjalan lancar walaupun di bulan Ramadan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada 9 Mac 2025 yang lalu, Angkatan Pertahanan Awam Daerah Kampar telah mengadakan latihan bulanan bersama komuniti, iaitu latihan mengikut mata pelajaran bertempat di PPRT Kampung Menduk Sahom. Tujuan latihan ini diadakan bagi memberi pendedahan awal kepada komuniti kampung berkaitan ilmu pertahanan awam seperti pengenalan pertahanan awam, asas pertolongan cemas, CPR dan choking dan balutan. Selain daripada itu, telah diadakan program memasak bubur lambuk sempena sambutan Bulan Pertahanan Awam yang ke-73. Program yang dilaksanakan secara bergotong royong ini bermula pada jam 8 pagi sehingga proses memasak selesai. Kemudiannya diagihkan kepada orang ramai di Bazar Ramadan Bandar Baru Kampar. Pengagihan bubur lambuk tersebut bermula pada jam 5.30 petang. Objektif latihan dan program ini adalah untuk berkongsi ilmu dalam masa yang sama, dapat berkongsi rezeki dengan mengagihkan bubur lambuk kepada penduduk Sahom dan juga kepada penduduk sekitar daerah Kampar. Turut hadir di dalam program agihan bubur lambuk ini adalah pegawai-pegawai bersekutu Angkatan Pertahanan Awam Daerah Kampar. Terima kasih tak terhingga kepada semua yang terlibat dalam menjayakan latihan dan program tersebut, khususnya penduduk Kampung Sahom, AJK Surau, Ketua Kampung dan sebagainya. Diharapkan program ini dapat mengeratkan lagi jalinan perhubungan dalam kalangan warga APM daerah Kampar seterusnya dengan masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Institusi Latihan Perindustrian Daerah Marang telah menjemput 2 orang anggota APM Daerah Marang untuk berkongsi tentang asas menyelamat kecemasan. Seramai 50 orang pelajar yang terlibat dalam sesi ini. Menyelamat kecemasan digunakan semasa berlaku bencana atau peperangan yang melibatkan ramai mangsa yang tercedera. Terdapat beberapa cara menyelamat kecemasan digunakan untuk membawa mangsa
keluar dari tempat kejadian. Cara yang sesuai bagi seorang penyelamat mempunyai 6 cara, iaitu memikul uncang, gaya memapah, dukungan penyelamat, merangkak penyelamat, cara menurunkan mangsa ke tingkat bawah dan dukung sayang. Manakala cara yang sesuai bagi lebih dari seorang penyelamat mempunyai 5 cara, iaitu gaya memapah 2 orang, duduk 2 tangan, duduk 3 tangan, duduk 4 tangan dan cara mengekor. Sekian saja laporan daripada saya, PBT Pertahanan Awam Daniel bin Dilah dari APM Marang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 8 Mac 2025 yang lalu, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, daerah Kuala Terengganu telah mengadakan satu latihan mingguan pertolongan cemas yang bertempat di Pusat Kawalan Operasi Daerah Kuala Terengganu. Latihan ini diketuai oleh Meja Pertahanan Awam Muhammad Hanafi bin Hamzah, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Terengganu, dan dibantu Lieutenant Pertahanan Awam Azwan bin Abdullah. Seramai 3 kali anggota pegawai pasukan dan 20 kali anggota lalai pangkat telah hadir menyertai latihan mingguan pada kali ini. Antara aktiviti latihan mingguan pada kali ini adalah latihan berdasarkan medik yang meliputi aspek cara-cara merawat kelukaan yang terbuka dan tertutup, prosedur CPR, balutan dan lain-lain. Tujuan latihan ini dijalankan adalah bagi meningkatkan lagi kemahiran anggota dalam ilmu pertolongan cemas serta memahami prosedur dalam merawat mangsa mengikut langkah yang betul. Sekian saja video cakna dari APM Daerah Kuala Terengganu. Setakat ini sahaja cakna APM bagi edisi 22 Mac tahun 2025. Semoga perkongsian pada hari ini dapat menambah pengetahuan anda berkenaan program aktiviti dan operasi yang telah dijalankan oleh APM. Terima kasih kepada APM Negeri dan ILPA untuk perkongsian video-video menarik pada setiap minggu. Jangan lupa like dan share channel APM. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan.